Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada semua sidang penonton Ibrah Ramadan kita pada hari ini. Anjuran Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, JPN Pulau Pinang, dan saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan diberikan semangat untuk ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu lagi dalam siri berkaitan dengan Al-Qadar yang kita bincang dah 2 siri dah sebelum ni. Dan hari ini insya-Allah saya rasa ada beberapa benda penting yang perlu kita sambung lagi berkaitan dengan Al-Qadar tu. Dan seperti mana saya janji baru-baru ni kat kita berkaitan dengan ibadah apa yang kita boleh buat dalam Ramadan. Okey, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak bagi tahu satu benda sebelum kita pergi pada ibadah tadi tu. Okey, bendanya adalah katalah kita dapat Al-Qadar. Kata contoh. Kita ni dapat Al-Qadar. Ada tanda apa ustaz yang kami nak tahu ibadah ni? Betul ke kalau siapa dapat Al-Qadar ni pokok sujud? Pokok sujud. Kami boleh tengok orang jalan atas ayat. Kalau kami boleh tengok orang berenang, orang pelik-pelik lah. Betul ke ustaz? Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, saya bagi tahu ada pengalaman peribadilah para alim ulama. Mereka ni sebab mereka dekat diri dengan Allah, Allah bagi pada mereka ni nama dia karamah. Karamah. Karamah ni macam keistimewaan Allah bagi. Tapi untuk dia, kata dia, aku pergi satu hari nak ambil uduk dekat laut, tepi laut, maka aku sidailah kain aku tu dekat pokok. Jadi aku ambil ayat-ayat semayang malam tu, malam 27, dan bila aku kumuk, aku rasa ayat tu dia tak masin macam biasa, dia rasa tawak. Pelik lah juga kan. Kemudian dia cari dalam gelap-gelap tu, dia cari kain yang nak lap muka dia. Sejuk malam, nak lap, tengok pokok tu sujud. Itu mungkin keistimewaan Allah bagi, tapi dekat dia je lah. Kita tak payah tunggu semayang 2 rakaat, pergi duduk tepi tingkap. Isteri tanya, abang buat apa? Tengok tingkap. Tak, abang tengok pokok sujud ke tak? Saya nak abang dekat kita. Pokok apa pun tak sujud dekat kita. Sebab apa? Kita pun jauh dengan Allah Ta'ala. Subuh pun lambat, Zohor pun tak tahu lambat. Tak payahlah aspek pokok sujud. Tak payahlah pokok tonggih pun tak payah sujud kita. Kita buat ibadat bukan untuk pokok sujud. Semayang je, tak apa, tak ada masalah apa. Ada anugerah Allah bagi. Tak ada, kita semayang je macam biasa. Cuma jangan habaq kat orang. Esok pagi kita pergi kat pejabat, kita kata, aku rasa semalam Al-Qadar lah. Betul ke? Betul. Aku rasa malam semalam redup, tak panas. Aku rasa macam tenang. Dia pun cerita kat kawan-kawan pejabat dia ni. Dia, kawan pejabat dia memang kaki ibadat. Malam je ni duduk semayang malam-malam gitu. Dia pergi habaq kat isteri dia. Isteri dia pula bangkit malam. Biasa pukul 4:30, 5 gerak, abang, jom kita pergi masjid. Malam ni Qiyamulai. Suami dia kata, Qiyamulai? Gerak pun mak kata, jomlah. Kita kan selalu dengar, kita kan Qiyamulai. Dia kata kat isteri dia, duduk sini. Tadi kawan abang kat pejabat tu, dia habaq kata, semalam dia jumpa dah Al-Qadar. Dia jumpa dah. Dia jumpa dah. Jadi malam ni kita tak payah pergi dah lah. Isteri dah semangat dah telekor. Semalam dah buka telekor, tidur balik. Nampak? Kita membunuh semangat ibadat orang. Jangan bagi tahu apa kat orang. Pergi kat dia, hang dapat dia diam sudah. Biar pergi dia tu nak ibadat, biar dia ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, balik kita pada perbincangan. Tak boleh semayang, nak buat apa? Ya, kalau kita tak boleh semayang, banyak benda kita boleh buat.
Antaranya apa dia? Zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya dan ingatlah Allah pada pagi dan petang. Orang uzur kerana zikir tidak syaratkan suci. Boleh zikir subhanallah tamla'ul mizan, penuh timbangan amal soleh. Alhamdulillah boleh, la ilaha illallah boleh. Zikir yang paling Allah suka apa dia? Kalimatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Doa apa tu? Kata Nabi SAW, dua kalimah yang Allah paling suka, yang ringan pada timbangan, ringan pada lidah, berat di timbangan dan sangat disukai Allah oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bangun tengah malam, ambil tasbih, duduk atas katil boleh, duduk atas sejadah boleh, zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya Allah, katalah al-qadar malam tu kita dapat pahala buat kebaikan selama 83 tahun duk zikir benda tu. Kalau boleh malam jangan tinggal daripada derma. Kita pergi masjid kan malam tu RM5, RM10, RM50, berapa yang kita mampu, derma je malam tu 10 malam tak betul. Utamanya kita jangan lupa derma malam. Kerana apa? Katalah Al-Qadar, kita dapat pahala macam derma RM5, 83 tahun. Oh, banyak. Kita akan duk rajin derma pun. Kita pun dalam kadang-kadang ada panggil kedekut tu tebal kak. Allah bagi pahala. Derma jangan tinggal. Zikir jangan tinggal. Selawat boleh tak? Selawat boleh. Kita uzur boleh selawat. Duk atas katil. Bangkit 5 pagi, 5:30 sebelum kita masak sahur, perangat kat suami isteri anak-anak semua dah. Zikir. Selawat boleh. Selawat paling afdal, selawat Ibrahimiyah. Selawat dalam sembahyang tu, kama sallallahu ta'ala Sayyidina Ibrahim tu, paling afdal. Kalau tak tu, selawat, macam-macam selawat ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lah. Selawat yang mudah-mudah, kita jangan tinggal. Lagi boleh apa? Boleh dengar baca Quran. Buka dekat internet, banyak baca Quran ada. Buka pagi-pagi, dengar orang baca Quran tu. Boleh pahala dekat kita. Telefon pun boleh dengar Quran. Dan kita tak boleh baca, kita dengar Quran. Maknanya, 10 malam ni kalau boleh, jangan kosongkan jiwa kita daripada dekat diri dengan Allah. Sebab apa saya abang? Sebab syaitan tak. Musuh satu je. Kita bolehlah fight dengan dia. Main masuk malam raya, syaitan dibebaskan, kita jadi susah nanti nak ibadah. Sebab dua ni akan gabung untuk tahan kita. Jadi tumpang dia kena ikat, maka kita bergerak untuk buat ibadah dengan sebanyaknya supaya jangan terlepas. Dan saya nak bagi tahu satu benda penting lagi. Ada orang tanya, Al-Qadar ni pendek ke Ustaz? Macam 1 minit, 2 minit. Tak. Panjang. Panjang macam mana? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera malam tu sampai terbit matahari. Maknanya daripada maghrib tu, kalau malam tu Al-Qadar, maghrib tu, dia punya panjang tu, sampai 2 pagi, 3 pagi, sampai azan subuh, dia punya Al-Qadar tu punya panjang. Jadi panjangnya Al-Qadar tu, jangan kita sia-siakan tiap-tiap malam daripada Ramadan. Kami malam 27, saya teringat satu lah, malam 27 kan. Saya tengok budaya kita ni, malam 27 kita buat kenduri, bagus juga. Tapi kita makan banyak malam kenduri tu, jadi tak semayang malam tu. Dan makan berat. Lepas tu tertidur sampai cerah aku tu. Malam 27 bukan malam untuk kenduri. Malam 27 untuk malam buat ibadah. Lebih banyak lagi. Jadi kita nak bangun malam, jangan makan berat sangat malam. Pukul 12.30 hampir beratok makan nasi di kedai. Memang payahlah bangkit 3.30 tu memang menyerap lah lena. Jadi makan kena sikit, tidur kena awal, baru boleh bangun malam tu. Buat kenduri boleh, tapi bukan tak buat kenduri. Kalau kita buat kenduri sampai makan banyak, sampai kita tak kiam malam, saya rasa tak apa kena macam tu. Jadi 10 malam boleh buat kenduri ke apa. Kita fikir aku nak bangun kiam waktu malam, jangan terlalu banyak sangat kita makan sehingga kita
tak ibadat pada malam tu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi beberapa hari untuk kita pulun buat ibadah depan untuk Al-Qadar ni. Jadi apa kita buat? Kita pasang strategi kita elok-elok. Mungkin dah beberapa hari kita dah kurang-kurang buat ibadah dah. Ni, letik jari macam tu, 10 malam ni aku kira nak pulun buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku boleh Al-Qadar ni. Saya doakan insya-Allah semua yang menonton beberapa hari siri-siri dan ustaz-ustaz lain yang dalam ibrah Ramadan ni, saya doakan semua orang insya-Allah Allah bagi kat kita Al-Qadar, kemuliaan, dan Allah terima ibadah-ibadah kita. Jadi insya-Allah saya rasa sampai situ sahaja berkaitan dengan Al-Qadar. Kita akan jumpa nanti. Saya juga dalam siri-siri akan datang nanti. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa dalam siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.